Aku akan gunakan Hyundai Tucson 1.6 Turbo Hybrid Prestige ni sebagai contoh kenapa butang-butang masih lagi diperlukan di dalam kabin kereta. Maklumlah, trend sekarang kan skrin besar kat tengah dan semua benda dikontrol di dalam skrin itu sendiri. Okey, kalau kau tengok dalam ni, dia ada lagi butang-butang. Dekat bawah ni ada volume, home, map, search, semua. Okey, dan lagi satu, kereta ni ada sokongan wireless Android Auto dan Apple CarPlay juga. Dan juga dia boleh secara wired. So, kenapa butang masih penting? Sebab ada beberapa instances kalau korang tengah bawa, nak tukar setting ke, nak adjust tuning audio ke, korang kena tekan kat sini. Dan korang kena tekan butang manufacturer tu kat situ, so dia akan keluar. Tapi, tak perlu untuk kereta-kereta Hyundai. Sebab apa? Kalau kau tekan dekat setup tu, dia terus pergi ke menu setup. So, benda-benda macam ni adalah untuk memberikan kawalan yang lebih senang kepada kita semasa memandu. Menarik kan?